Kalau korang ada pisang tanduk dekat rumah, korang wajib cuba resepi yang satu ni. Cara nak buatnya pun mudah sangat-sangat. Mula-mula korang kupas pisang tanduk dan rendamkan dengan air. Tujuan dia untuk tak bagi pisang tanduk kita bertukar warna. Lepas dah siap tu, kita buatkan pula bahan perasa dia. Masukkan 3 sudu teh garam, sedikit serbuk perasa dan air secukupnya. Kacau semua bahan dan ketepikan. Pastikan kita panaskan minyak terlebih dahulu sebelum kita sagat kita punya pisang tanduk. Yang ni akak buat jenis yang memanjang, jadi sagat dulu dalam tray sebelum kita masukkan dalam minyak yang dah panas. Kalau nak sagat terus dalam minyak pun boleh, tak ada masalah. Bergantung kepada kecekapan masing-masing. Lepas pisang tanduk dah agak sikit keras, baru kita masukkan dia punya air perasa. Masa ni kita dah boleh balik-balikkan dia. Kalau dia masih lembik, seeloknya jangan usik dulu. Bila pisang-pisang kita dah senyap, dah tak ada bunyi tu, maknanya dah ready untuk diangkat. Dan dah siap resepi kerepek pisang tanduk. Seriously, korang wajib cuba resepi ni sebab sedap sangat-sangat. Rasa dia yang rangup, lemak, masin, memang tak boleh berhenti nak makan. Bila kerepek kita dah agak sejuk sikit, bolehlah kita masukkan ke dalam balang ataupun plastik. Sekian dulu, selamat mencuba dan semoga bermanfaat.